Okey, selamat datang semua. Jom kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam kupasan kali ini, kita akan rungkai satu perkara yang sangat-sangat luar biasa. Kita nak bincang pasal kuasa istighfar. Ya, memohon keampunan. Tapi tunggu sekejap, kita bukan nak bincang benda yang biasa-biasa tau. Kita nak bongkar satu rahsia atau syarat tersembunyi yang sejujurnya jarang sangat orang nak cakap. Pernah tak anda rasa macam, aku ni dah doa banyak kali, istighfar siang malam, tapi kenapa hidup rasa sempit lagi? Hari ni kita akan tengok puncanya berdasarkan satu sumber yang cukup menarik. Jom mulakan. 30,000. Okey, bila saya sebut angka besar ni, apa yang terlintas di fikiran anda? Ini bukan jumlah duit tau. Bukan juga jumlah tontonan video di media sosial. 30,000 ni sebenarnya adalah jumlah istighfar harian yang dibuat oleh individu dalam sumber bahan yang kita kaji hari ini. Cuba bayangkan, konsisten sebut kalimah keampunan 30,000 kali setiap hari. Ia satu komitmen yang bagi saya sangat ekstrim dan radikal. Tapi, apa yang jadi bila seseorang betul-betul berusaha sejauh ni? Inilah hasilnya. Berdasarkan pengalaman peribadi pengamal tersebut, kesan yang berlaku memang betul-betul di luar kotak fikiran. Bebanan hutang yang bertimbun dan membelenggu hidup, lunas sepenuhnya. Beliau juga nampak dengan mata kepala sendiri, rezeki kewangan datang mencurah-curah dan hujan turun sebagai rahmat dari jalan yang tak disangka-sangka langsung. Dan yang paling luar biasa sekali, beliau rasa satu ketenangan yang sangat mendalam sebab setiap doa yang dipohon tu rasa terus didengari dan dimakbulkan. Memang menakjubkan kan? Ini adalah bukti nyata apa yang berlaku bila anda betul-betul buka kunci amalan ini. Sekarang anda mungkin terfikir, ekstrim sangat contoh zaman moden ni. Okey, mari kita tengok sejarah pula. Benda ni sebenarnya ada asas yang sangat kuat. Dengarkan kata-kata indah daripada sahabat Nabi yang hebat, Abu Hurairah. Beliau pernah sebut, aku memohon ampun mengikut ukuran dosaku. Cuba perhatikan cara beliau berfikir. Benda ni bukan sekadar zikir kosong di bibir tau. Ini adalah tahap kesedaran diri yang sangat mendalam. Beliau tak pandang pun kebaikan yang dibuat. Sebaliknya, beliau fokus pada kelemahan diri dan minta ampun selari dengan itu. Sangat mendalam. 12,000. Itulah jumlah pusingan istighfar harian yang dibuat oleh Abu Hurairah. Cuba kita fikir sejenak. Kalau seorang sahabat yang agung yang pernah hidup sezaman dengan Nabi pun rasa beliau perlukan 12,000 istighfar setiap hari, cuba fikir pasal kita pula. Kita yang hidup di zaman sekarang ni dengan pelbagai ujian, godaan dan cabaran yang tak henti-henti, secara logiknya dah tentu kita perlukan amalan ni jauh lebih banyak daripada itu, betul tak? Tapi di sinilah wujudnya satu paradoks yang sangat merungsingkan. Kalau istighfar ni memang diakui sangat berkuasa, kenapa ramai antara kita mula tertanya-tanya soalan ni? Kenapa hidup aku ni masih sempit, masih derita? Kita dah buat istighfar, kita baca macam-macam doa, tapi kewangan masih tersekat, hati asyik resah dan hidup rasa macam stuck tak ke mana. Apa yang tak kena sebenarnya ni? Adakah formula tu salah? Okey, untuk faham isu ni, sumber kita berikan satu analogi perubatan yang memang makan dalam. Ibarat macam ni tau. Bayangkan ada seorang doktor pakar bedah ni, dia sibuk sangat merawat satu luka cala yang kecil. Nampak macam usaha yang bagus kan? Tapi masalahnya, pesakit tu sebenarnya sedang mengalami pendarahan yang sangat teruk dari saluran darah utama, arteri dia. Maksudnya kat sini, beribu-ribu kali kita sebut astagfirullah secara santai ni, ibarat kita cuma tampal plaster kat luka cala kecil tu je. Nyawa pesakit tu langsung tak akan selamat selagi kita tak hentikan pendarahan utama yang tengah memancut tu. Samalah macam rohani kita. Istighfar tak akan berkesan langsung kalau darah rohani anda sedang mengalir keluar dengan laju. Jadi, apa sebenarnya maksud pendarahan rohani ni? Mari kita fahamkan konsep al-muflis atau si muflis. Ini adalah realiti dan titik kesedaran yang paling berat untuk kita hadam dalam kupasan hari ini. Si muflis kat sini bukanlah orang yang pokai tak ada duit kat bank tu, bukan? Sebaliknya, dia adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa gunung ganang amalan kebaikan. Tapi sayang 1000 kali sayang, semua pahala tu ditarik balik dan diserahkan kepada orang lain. Kenapa? Sebab masih hidup kat dunia, dia suka zalimi orang, hina orang, mengumpat atau curi hak orang. Tiba-tiba je, akaun pahala dia terus jadi kosong sifar. Cuba bayangkan portfolio pahala anda macam ni. Katakanlah, 33% daripada keseluruhan tu adalah ibadah solat anda yang dijaga rapi. 33% lagi tu ibadah puasa. Dan baki 34% tu sedekah serta segala ribu-ribu amalan istighfar yang anda buat tiap-tiap hari tu. Nampak macam dah kukuh sangat kan?
Tapi, bayangkan setiap kebaikan ni dipotong satu persatu dan diserahkan bulat-bulat kepada orang yang anda sakitkan hati. Senang-senang je pahala istighfar yang anda kumpul separuh mati tu ditransfer terus ke jiran yang anda umpat semalam. Akhirnya, semua ini akan lenyap dan anda cuma tinggal sifar. Kosong. Ini membawa kita kepada satu realiti pahit yang memang kita kena telan. Anda langsung tak boleh harapkan istighfar tu akan berkesan kalau anda sendiri seorang yang zalim kat rumah. Sumber kita ajak kita muhasabah diri betul-betul dengan penuh jujur hari ini. Macam mana kita layan mak ayah kita? Macam mana layanan kita terhadap pasangan bila pintu bilik tertutup rapat? Kalau lidah kita kat rumah sentiasa penuh dengan maki hamun, amarah yang tak terkawal dan kezaliman, minta maaflah. Istighfar kita ke atas tikas jadah tu memang tak akan ada apa-apa impak. Ia dah bocor dulu sebelum sempat naik ke langit. Secara spesifiknya, apakah tabiat yang menyebabkan rohani kita bocor ni? Benda ni kita boleh panggil sebagai kebocoran rohani harian yang selalu sangat kita pandang remeh. Contohnya, sentiasa mengumpat, suka menyakiti hati jiran tetangga dan tabiat bercakap buruk di belakang orang lain. Perkara-perkara ni nampak macam tabiat borak-borak biasa je kan? Tapi sebenarnya, inilah punca kebocoran yang sangat besar. Setiap patah perkataan buruk yang keluar dari mulut tu berfungsi macam paip besar yang salurkan segala keberkatan dan ganjaran istighfar anda terus kepada orang yang anda umpat tu. Memang literal, ini adalah sabotaj rohani peringkat tertinggi. Strategi henti rugi menutup kebocoran. Okey, sekarang anda mungkin fikir, habis tu dah tak ada harapan ke untuk kita? Mestilah ada. Mari kita masuk ke bahagian penyelesaian praktikal. Sama macam main pelaburan saham, kita perlukan strategi henti rugi atau stop loss rohani. Pertama sekali, letakkan henti rugi pada dosa yang berterusan. Kalau ada satu dosa yang anda selalu buat keputusan muktamad hari ini juga untuk berhenti. Tutup terus punca pendarahan tu. Kedua, tolong jaga lidah dengan ketat. Kalau benda tu tak bawa apa-apa kebaikan, lebih baik diam. Diam tu emas kan? Dan ketiga, amalkan zikir pagi dan petang secara konsisten. Zikir ni sangat penting tau, sebab ia akan jadi perisai kebal untuk sekat bisikan syaitan sambil melindungi lidah kita sepanjang hari. Sebagai penutup kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan yang agak deep untuk kita sama-sama renungkan. Adakah kalimah keampunan anda mampu bertahan daripada segala perbuatan harian anda? Kita mungkin laju je sebut astaghfirullah beribu kali sehari. Tapi, adakah perangai fizikal kita, layanan kita pada keluarga dan cara kita bercakap dengan orang lain selari dengan maksud keampunan yang kita minta tu? Ingat ya, alkimia istighfar yang sebenar tak jadi kat bibir semata-mata, tapi pada transformasi radikal macam mana kita layan dunia di sekeliling kita. Berhentilah rawat luka cala kecil tu. Hentikan pendarahan arteri yang utama hari ini. Tutup segera segala kebocoran tersebut dan bersedialah untuk saksikan sendiri macam mana keajaiban tu ubah hidup anda sepenuhnya. Terima kasih kerana luangkan masa bersama saya dan teruskan sifat ingin tahu anda.